Ya, welcome back to my channel. Selamat datang ke channel OTG. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Banyak lagi video-video yang menarik kita akan share kepada korang. Okey, hari ni kita nak share kepada korang selama aku pakai iPhone 17 Pro, lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu lah pengalaman aku menggunakan 17 Pro 512GB. So, selama aku menggunakan, aku enjoy lah, agak enjoy sedikit lah. So, kita akan cakap mengenai kelebihan selama aku pakai tak pernah update dia punya firmware, sebab dia ada satu firmware dia akan update tau. So kita akan bahas mengenai iPhone, sebab apa aku tak update. So kita nak check dia punya performa daripada segi firmware yang datang daripada pihak pengkilangan, daripada pihak Apple. So aku nak pakai software first kali diorang launching, mesti diorang akan keluarkan satu software firmware untuk pertama kali untuk iPhone 17 Pro daripada pihak perkilangan, daripada firmware yang diorang keluarkan daripada iOS 26.1 kalau tak silap aku. Dia keluar iOS 26.1 untuk iPhone 17 Pro. Okey, untuk generasi yang terbaru 2025 aku pakai untuk firmware yang daripada pihak perkilangan. Okey, first kali yang aku pakai, aku cuba rencana dengan dia punya Microsoft Word chip 19 Pro, chip yang terkini lah untuk di masa sekarang 2025. Memang dia punya chip performa ni memang betul-betul powerful. Dia punya quad core, dia punya core 16 trust processor, dan aku enjoy lah dia punya chip processor 2025 ni. Bagi kita compare dengan chip processor dengan Snapdragon yang kita tengok dekat Android punya sistem. So selama aku pakai, aku test dia punya kamera, dia punya speaker. Aku enjoy dekat dia punya speaker disebabkan dia datang dengan Dolby Atmos. Speaker Dolby Atmos lah, okay. Sebab dia punya speaker daripada sebelum ni aku pakai 14 Pro, tu dia lebih kuat lah. Dia punya bass, dia punya bunyi vokal tu lebih punchy lah sebab size dia yang besar. Aku recommend lah kalau korang nak ambil untuk series Pro Max, sebab dia punya speaker pun kuat. Kalau kita compare dengan Pro kan, Pro pun still kuat, tapi kalau kita compare dengan Pro Max lebih kuat daripada Pro sebab dia size yang besar. Dia punya komponen speaker pun lebih besar. So selama aku pakai, aku pernah jatuh kot weh. Kan isu sekarang kan masalah mengenai cat yang tertanggal kan. Sekali jatuh, kalau tak pakai casing memang habis weh, memang habis. Sebab aku jatuh hari tu dekat tempat batu weh. Sebab tu aku lebih suka pakai casing yang jenis mahal-mahal lah, lebih harga dalam 100 lebih. So aku tak nak lah pakai casing yang harga RM30, RM20 weh. Kita beli iPhone, korang pakai iPhone beribu-ribu, tapi casing korang beli yang RM20, RM30. So dia tak jaga dia punya protect tau. Dia casing mahal dengan casing murah ni, dia mesti ada perbezaan. Kalau untuk korang lah, aku recommend lah, kalau untuk korang nak beli iPhone untuk 17 Pro ataupun iPhone Air 17 series untuk generasi yang terbaru ni, dia agak lembut sikit lah. Dia tak lasak macam siri-siri yang sebelum ni. So kali diorang akan keluar casing, diorang akan buat test drop, berapa dia punya drop ketinggian. So korang kena kaji dari segi situ. Sebab aku beli casing ni, harga dia tak silap aku dah kat RM139. Match dengan aku punya colour orange, dan dia punya casing pun colour orange, nampak cantik weh. Dia match dengan aku punya colour. Aku beli tak silap aku RM139 kot untuk series Pro. Sebab aku pernah jatuh dekat batu, tapi nasib aku pakai casing. Kalau aku tak pakai casing time tu, sebab aku bukan sengaja berjatuh dah, sebab aku letak kat aku punya tripod, dekat aku punya phone holder tripod tu, letak magnet tau. Magnet tu dia bergegar, tak kuat, dia jatuh. So pintu kereta aku terbuka, bila jatuh dia terkeluar, terkena batu. Aku cuak juga weh, aku cuak juga time tu. Aku angkat nasib hanya aku punya scratches dekat aku punya casing ada sedikit kat sini. Okay, tapi casing ni still boleh pakai lagi lah kan tau. Korang nak beli casing pun korang kena kaji tahap jatuh tau. Jangan lebih daripada 2.5 meter. Macam aku pakai ni casing, tahap jatuh tu, jarak antara test drop tu 2.5 meter. Lebih pada tu, so mungkin akan berlaku crash dekat korang punya phone. So casing mahal dengan casing murah pasti ada perbezaan. So selalunya aku banyak beli casing yang premium lah. Kebanyakan aku beli casing yang premium, sebab kita dah melabur dekat harga 5 ke 6 ribu, tapi casing korang nak pakai RM20, RM30. Sekali jatuh rabak korang punya poket. So casing macam aku pakai ni
dia punya test drop dia dalam 25 meter. Ya, boleh jatuh dalam lebih kurang poket kita lah. 25 meter paras aku punya pinggang kot. Mungkin paras pinggang. Kalau kita ambil daripada poket kita terjatuh, actually boleh protect lah dalam 25 meter. Kalau korang nak yang lebih tinggi lagi, kalau korang panjat tangga, mungkin korang perlu ambil lagi berapa kilo feet lah, dalam 5 feet, 6 feet ku. Korang perlu ambil lebih tinggi lah. Korang pun ambil casing. Ada cara perkiraan test drop tu lah. Mungkin setakat ini saja. Aku takut terlalu panjang. Mungkin di next video kita akan buat full detail untuk iPhone 17. Okay, jangan lupa like, subscribe, komen, share di OTG channel.